Tak tahu nak cakap apa sekarang. Nak buat macam mana kan? Pilihan bapak kau. Aku tak boleh buat apa tu. Sebab dia pun abang daripada bapak aku. Susah juga ni kalau nak melawan, sebab aku pun daripada kecil dengan dia juga, dengan kau. Kau setuju ke kalau dia ni? Tapi aku tak nak, Topan. Aku dah cakap aku tak nak. Dia kata itu yang terbaik untuk kau. Terbaik untuk dia, bukan untuk aku. Ini semua terbaik untuk family je, bukan untuk aku. Kalau aku ada orang lain, aku kena pisah dengan kau. Ya, benda tu aku faham. Tapi apa yang bapak kau cakap tu betul lah. Cuma aku yang aku tak setuju tu lah. Bapak kau suruh aku ni pula, menjauh dengan kau pula. Kalau dia kata pasal apa, nak jodohkan kau dengan orang lain ke apa ke, aku okey je sikit. Aku okey je. Tapi aku tak boleh tu kalau nak jauh dengan kau ni. Sebab kita daripada kecil kan, kau tahu kan macam mana kita punya rapat. Kita tak perlu jauh. Kenapa kita nak jauh? Tak tahulah. Sebab bapak kau kata, sebab? Apa motif? sebab bapak kau kata kau tak nak budak tu sebab ni lah, kau macam suka aku, dia kata macam tu. Ayah lu marah lah tadi. Dia kata sampai last pun dia cakap benda yang sama. Ingat apa Ayah Long cakap? Tak apa? Dia kata jangan ni lah. Kalau boleh jangan rapat lagi lah. Aku tak dengar sekali lagi. Ayah Long kata jangan rapat lagi lah. Dia kata kalau boleh jangan rapat lagi. Kenapa kita tak boleh rapat? Sedangkan kita daripada kecil lagi sekali. Kenapa? Kau concern aku kot. Kenapa kau tak boleh rapat dengan aku? Pelik tau. Tu yang aku tak faham ni sekarang ni. Salah kita satu family kot. Takkan dia nak pisahkan kita dua disebabkan dia nak jodohkan orang lain. Aku tak setuju apa yang bapak buat ni tau. Yelah, aku pun tak setuju. Kalau dia nak jodoh tak ada masalah, jodohkan je. Tapi nak pisahkan kita dua, itu benda tu mengarut tau. Sebab kita ni tahulah macam mana. Tadi bapak kau cakap apa lagi? Dia cakap dia dah jumpa orang untuk aku. Dan orang tu orang kaya, datuk. Dan dia cakap dengan aku, aku boleh hidup senang. Aku cakap bukan kesenangan yang aku nak. Dan aku cakap aku boleh cari semua benda sendiri. Dia cakap sampai bila? Dan aku cakap kalau aku tak suka pun tak guna kan. Ya. Semua dari hati kan. Ya. Tapi dia boleh menyenangkan kau kan. Tapi aku tak nak, Topan. Kalau kau lepak dengan aku je, kau selalu ikut aku buat kerja pun, apa yang boleh buat? Aku lagi satu, kau tahulah aku ni macam mana, miskin tu. Nak cari benda barang, nak ni ke apa benda susah tu. Hari tu pun aku sampai tinggal RM2. Itu pun kau bagi duit ke aku. Mungkin sebab tu kot bapak aku tak bagi kawan dengan aku ni. Sebab aku ni miskin kot. Kalau abang-abang aku yang lain semua kaya-kaya, aku seorang yang paling miskin ni. Tapi aku bahagia macam ni. Aku bahagia hidup macam ni dengan kau. Ya, aku pun bahagia. Tapi kalau Ayah Long cakap dia sebagai bapak kau, aku tak boleh nak melawan sangat lah benda ni. Sedih, memang sedih lah. Okay, macam ni. Cuba nanti try bincang dengan bapak kau macam mana. Kau cakap je lah macam mana yang
kau rasa ni. Tapi aku cakap dengan bapak kau, kalau boleh jangan sampai kita pula nak kena menjauh ha. Sebab kita buat benda sama-sama kot. Kalau kau rasa kau nak keluar dengan benda entah datuk apa, benda jadah tu, kau bagi tahu je lah dekat aku. So aku takkan ikut lah kau pergi mana-mana. Aku tak kenal siapa pun Topan. Mungkin itu yang bapak kau nak kenal kan. Tak ada siapa yang pun boleh bahagikan aku selain kau tahu tak? Ya aku boleh bahagikan kau sebagai cousin je. Aku tak boleh buat apa. Aku tak boleh buat apa langsung. Aku boleh jaga kau daripada jauh je kalau kau dengan dia itu je. Apa-apa jadi kat kau memang aku akan turun lah. Aku rasa benda ni aku kena bincang dengan bapak sebelum lebih panjang lagi. Sekejap Baik.